Pemberhentian perkhidmatan PSSTLDM, termasuk pegawai dan anggota. PSSTLDM pertugasan sepenuh masa adalah tertakluk di bawah The Territorial Army Terms of Service Regulations 1958. Secara khususnya, seseorang pegawai PSSTLDM itu boleh diberhentikan dari perkhidmatan dan ditamatkan tauliahnya di bawah Seksyen 198(4) Akta Act 72. Manakala seseorang anggota PSSTLDM boleh diberhentikan di bawah Seksyen 200 Akta Act 72. Pemberhentian anggota PSSTLDM boleh dilaksanakan oleh pihak berkuasa yang layak berdasarkan sebab berikut. Pemberhentian cukup tempoh. Ditamatkan perkhidmatan. Proses menamatkan perkhidmatan akan dilaksanakan terhadap pegawai dan anggota PSSTLDM yang mencapai usia wajib bersara. Rujuk Peraturan 33 dan 38 kepada MRN-VFR LN 328/1952 dan Peraturan 28(2) Territorial Army Terms of Service Regulation 1958. Pemberhentian dari perkhidmatan atas sebab-sebab khas merangkumi kes. Kes seperti berikut. 1. Senarai 4 melebihi 1 tahun. Pegawai dan anggota PSSTLDM yang gagal menghadiri latihan dan berada di dalam senarai 4 melebihi 1 tahun akan ditamatkan perkhidmatan. 2. Kes yang ditakrifkan sebagai mencemar dan memudaratkan imej perkhidmatan. Kesalahan yang melibatkan pelanggaran disiplin berikut boleh dilaksanakan. Dadah, racun dan bahan yang merosakkan keupayaan mental. Jenayah. Penderaan. Aktiviti tidak bermoral. Menipu. Pemalsuan dokumen. 3. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Pemberhentian boleh dilaksanakan sesuai Peraturan 37 kepada MRN-VFR 1952 LN 328/1952. 4. Kes yang dikategorikan sebagai perkhidmatan tidak lagi dikehendaki. Pemberhentian tidak cukup tempoh di atas sebab ketidaksesuaian ataupun atas sebab yang terkeluar dari kawalan mereka. Artikel ini digunakan apabila pemberhentian di bawah saluran lain didapati tidak sesuai. Rujuk Peraturan 37 kepada MRN-VFR 1952 LN 328/1952 dan Akta 1972. Proses menamatkan perkhidmatan seperti berikut. 1. Unit PSTLDM akan mengenal pasti pegawai di dalam senarai 4 yang melebihi setahun atau tempoh menghampiri tarikh tamat perkhidmatan, sekurang-kurangnya 6 bulan, dan memajukan sokongan menamatkan tauliah perkhidmatan ke Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan. 2. Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan akan melaksanakan semakan dokumen yang diterima. Setelah mendapatkan kelulusan pangsim, Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan akan menyediakan kertas kerja untuk sokongan Lembaga Bravo bagi pegawai berpangkat LTM hingga LTKDR PSSTLDM atau Lembaga Alpha bagi pegawai berpangkat KDR PSSTLDM dan ke atas. Proses menamatkan perkhidmatan seperti berikut. 3. Sekiranya disokong, kertas kerja akan dimajukan ke CTK untuk sokongan lembaga 02, pegawai berpangkat LTM hingga LTKDR PSSTLDM, atau lembaga 01, pegawai berpangkat KDR PSSTLDM, atau lembaga tertinggi, pegawai berpangkat KEP PSSTLDM dan ke atas. Seterusnya, sekiranya disokong, Panglima Tentera Laut, PTL, akan membentangkan kertas kerja ke Mesyuarat Majlis Angkatan Tentera, MAD, untuk kelulusan. 4. Apabila kelulusan MAD diterima, Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan akan memaklumkan JRP Ops sukarela untuk mengeluarkan arahan dokumentasi pemberhentian. Arahan dokumentasi pemberhentian akan dimajukan ke Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan dan unit PSTLDM yang berkaitan. Proses menamatkan perkhidmatan seperti berikut. 5. Apabila menerima arahan dokumentasi dari JRP Ops sukarela, unit PSTLDM akan memaklumkan kepada pegawai berkenaan untuk melapor ke unit atas urusan dokumentasi.
Setelah selesai dokumentasi, semua dokumen berkaitan akan dimajukan ke JRP Ops Sukarela dan Salinan Kecawangan Sumber Manusia MK Simpanan. 6. Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan akan memaklumkan kepada SM Headpack berkaitan kelulusan menamatkan tauliah perkhidmatan untuk disiarkan ke dalam SPP TLDM. Sebarang permohonan bagi menamatkan perkhidmatan selain persaraan wajib perlu dimajukan oleh unit masing-masing untuk kelulusan cawangan sumber manusia MK Simpanan. Arahan dokumentasi pemberhentian akan dikeluarkan oleh JRP Ops Sukarela. Proses terperinci adalah seperti berikut. 1. Unit PSTLDM memajukan permohonan menamatkan atau tamat perkhidmatan anggota PSSTLDM kepada cawangan sumber manusia MK Simpanan. 2. Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan membuat semakan dokumen yang diterima. Setelah mendapat sokongan Pangsim, Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan akan menyediakan kertas kerja untuk kelulusan Pangsim. Sebarang permohonan bagi menamatkan perkhidmatan selain persaraan wajib perlu dimajukan oleh unit masing-masing untuk kelulusan Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan. Arahan dokumentasi pemberhentian akan dikeluarkan oleh JRP Ops Sukarela. Proses terperinci adalah seperti berikut. 3. Setelah mendapat kelulusan, Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan akan memajukan surat kelulusan penamatan perkhidmatan ke JRP Ops Sukarela dan unit PSTLDM berkaitan. 4. JRP Ops Sukarela akan memajukan arahan dokumentasi pemberhentian kepada unit berkaitan untuk mengarahkan anggota PSSTLDM melaksanakan dokumentasi pemberhentian dan salinan kepada Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan. Sebarang permohonan bagi menamatkan perkhidmatan selain persaraan wajib perlu dimajukan oleh unit masing-masing untuk kelulusan Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan. Arahan dokumentasi pemberhentian akan dikeluarkan oleh JRP Ops Sukarela. Proses terperinci adalah seperti berikut. 5. Unit daripada PSTLDM menerima arahan dokumentasi pemberhentian. JRP Ops Sukarela untuk melaksanakan dokumentasi pemberhentian dan perlu membuat hebahan penamatan perkhidmatan anggota PSSTLDM melalui Perbah 2 dan mencatatkan ke dalam dokumen perkhidmatan. 6. Unit akan memajukan dokumen perkhidmatan anggota PSSTLDM beserta dengan Perbah 2 kepada JRP Ops Sukarela dan salinan Perbah 2 perlu dimajukan ke Cawangan Sumber Manusia MK Simpanan. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.